Sekarang student ada berapa? Berapa jauh dia boleh pergi? Oh. Mana budak taksi? Semua kena masuk TVX semua tahu. Ini EV ya? BYD tak bawa? BYD dia marah. Dia marah. Kita ada kerjasama dengan Batik Air dengan Lion Air. Kita akan jadikan Malaysia sebagai center of MRO. Boleh bawa? Naik tinggi. Renang Craft. Oh, Malaysia. Saya klien dia orang. Nak boleh buat apa? Badan, menguruskan badan. Tapi saya belum kurus. Ini lebih pada untuk training sebenarnya. Oh, Kalau untuk sebenar, kita betul liter kat atas untuk sawah. Tapi untuk training, tekan 10 liter je. ya. Oh, itu trading ya. Kalau robot nanti tak ada lah tenaga mahal. Sebab kita perlu setting barang kita. Itulah juga orang yang ada kemahiran dan pengetahuan, ada knowledge untuk setting dia punya barang kita. Itu kan bergantung kepada dia punya material. Oh. Kan. So perlu juga ada manusia. Perlu juga ada gentleman. Saya cakap dengan Dr. Azri, Tusi kena tengokkan. Ambil balik atas kopi ni, dan Betul. kita buat produk di sendiri. Buat apa straw? Straw, meja pun ada kami buat sendiri. Meja? Meja kopi buat kita buat sendiri. Betul. Straw ni boleh bawa balik. Ni pada kualitas ni. Oh ya? Oh, supply, and then processing. Ini SMP, pasti dia akan sorting yang sudah Ya. Okey. Oh. Tapi tahun ni pergi tak world scale punya? Sangat kan? Bulan September. Okey, thumbs up.